Hasil pancingan hari ni, so kita cuci guna air limau. Bersih ini baru ekor yang dapat semua dah telur. So kita nak ajar cara nak hilangkan punya lendir. Panaskan air. Okey, air dah mendidih, so kita just masukkan dia, tempoh lima ke 10 saat. Nanti semua dia punya lendir tu akan keluar. Nampak ni lendir dia, nampak? Okey, lendir dia nampak? Itulah lendir dia. Kejap je. Wah, banyak lendir dia kan. Okey, cuba guna tips tu.